Korang cuba pejam mata sekejap dan bayangkan perasaan ni. Lepas seharian penat hadap stres kerja, hadap jalan jam gila-gila, bila buka je pintu rumah, angin tasik segar terus sapa muka korang, depan mata pula, view tasik hijau yang tenang macam ni. Rasa hilang terus segala beban kerja, kan? Ini bukan angan-angan, tapi realiti. Rumah single story semidi yang cantik ni terletak di Taman Jenderam Murni Dengkil. Dan apa yang paling mahal kat sini, rumah ni statusnya facing open. Depan rumah tak hadap rumah orang lain. Privasi memang terbaik dan nak parking kereta banyak masa kenduri atau housewarming nanti memang tak ada masalah langsung. Mesti korang teka, rumah semidi, tanah luas, depan tasik. Mesti dekat sejuta kan Adi? Taklah, sumpah, rumah ni paling murah dalam pasaran. Hanya RM480,000 sahaja. Fikir balik, modal RM480,000 kat bandar besar, cuma dapat apartmen yang kena bayar maintenance fee bulan-bulan. Tapi kat sini, dengan gaji bersih sekitar RM4,000 lebih, korang dah boleh peluk kunci semidi atas tanah sendiri. Jom tengok dalam pula. Saiz tanah dia memang gergasi, 3,164 kaki persegi. Luas gila. Binaan dalaman pula 2,070 kaki persegi. Ada 4 tambah 1 bilik tidur dan 3 bilik air. Rumah ni basic unit dan kosong. Kelebihannya, rumah dijaga sangat kemas. Korang bebas nak makeover, cat atau pasang kabinet ikut cita rasa sendiri tanpa perlu bayar kos runtuh desain lama. Pasal lokasi Jenderam Murni ni sebenarnya hidden gem. Nak ke Putrajaya baru 15 minit, ke airport cuma 20 minit. Nak keluar ke Idiot Highway exit Bandar Serenia atau ke Seremban Highway exit Sotoville City pun dekat sangat. Kemudahan macam masjid, sekolah dan kedai makan, semuanya dalam radius yang dekat je. Ingat tahu, semidi facing open, ada view tasik bawah RM500,000 macam ni. Sekali video ni viral, memang berebut orang bawa booking. Jangan tunggu sampai terlepas. Hubungi saya sekarang. Klik link dekat bio atau WhatsApp Adi di 0166898236. Jom kita set masa tengok rumah ni depan mata.